Taktik sindiket mengaburi pihak berkuasa menerusi pengikraran palsu terbongkar dengan rampasan 57 buah kontena mengandungi besi dan plastik skrap bernilai 4.96 juta ringgit di zon bebas Pelabuhan Klang antara Januari hingga Jun lalu. Sindiket berbeza itu didapati mengikrar dagangan antaranya alat acuan pembentuk, bahan aluminium, tembaga dan plastik bagi mengaburi pihak berkuasa. Pengarah Kastam Selangor Noraidah Ishak berkata, penahanan kontena itu dilakukan menerusi operasi bersepadu bahagian penguatkuasaan kastam negeri dengan kerjasama National Targeting Centre NTC. Katanya pemeriksaan menemukan 13 kontena mengandungi 351,185 kilogram besi skrap, manakala 44 kontena besi 841,552.50 kilogram plastik skrap dipercayai tiada permit import. Dan menambah kegiatan itu dipercayai melibatkan beberapa sindiket yang membawa masuk kontena dipercayai dari Timur Tengah. Dalam pada itu, beliau berkata sejumlah 48.7 juta barang rokok putih bernilai 37.5 juta ringgit termasuk duti dan cukai turut dirampas antara 3 hingga 10 Jun lalu di zon bebas Pelabuhan Utara dan Pelabuhan Barat di Klang.